Mat. Ya, cikgu. Ada tak kata bidalan nenek awak yang boleh jelaskan kenapa Alias dah seminggu tak datang sekolah? Cawan tak tahu, air dah penuh. Siapa tuan je dia nampak? Kenapa Alias nak tukar sekolah? Tak tahulah saya nak cakap, Guru Besar. Dah puas dah saya nanya dia. Macam ni lah dia. Tak keluar apa-apa daripada mulut. Diam aja. Saya tak ada masalah kalau murid nak tukar sekolah. Urusannya senang aja. Cuma sekolah ni paling dekat pun 10 kilometer dari sini. Tapi budak cergas kuat macam Alias ni tak ada masalah kot. Setakat 20 kilometer pergi balik sekolah. Kan Alias? Alias? Alias, tengok cikgu. Kalau Alias boleh pusing satu dunia, boleh pergi semua sekolah kat dunia ni, percayalah cakap cikgu, Alias tak akan boleh jumpa kawan baik macam Mat dan Mihat tu. Sanggup ke Alias kehilangan dua sahabat ni? Kalau sanggup, cikgu boleh uruskan pertukaran sekarang juga. Baiklah, cikgu uruskan sekarang. Jangan, cikgu. Tak jadi tukar. Masuk. Maaf, cikgu. Tak sempat tadi keluar awal. Tak apa. Perkara dah selesai. Alias dah tak jadi tukar sekolah. Guru Besar, terima kasih. Sangat-sangat. Terima kasih sangat. Alias memang tak jadi tukar sekolah. Alias sekolah sini. Ya. Terima kasih banyak, cikgu. Saya pujuknya tak jalan. Tak apa. Benda-benda macam ni biasalah. Anak-anak. Baik. Guru Besar, cikgu. Saya minta diri dulu. Banyak kerja ni. Ya? Baik. Salam Guru Besar. Cikgu senang. Terima kasih, cikgu. Saya minta maaf, Guru Besar. Saya lupa nak tanya pula tadi, cikgu. Minggu lepas, ada kan buat derma untuk sekolah. Tak ingat pula derma tu apa ke namanya ya. Tapi saya adalah bagi Lia RM10. Bahagian dia untuk derma pada sekolah ada bagi, cikgu. Derma? Ya, derma Lias ada bagi untuk sekolah. Tak ada lah pula. Tak ada, cikgu. Tak ada. Tak ada? Ya. Apa kau buat dengan duit tu? Nak bagi kau RM10. Kau buat apa? Kau nak aku senang cari duit? Bapak kau lumpuh, aku buat dua kerja. Sini! Kau nipu mak. Kau nipu mak! Yes! Aku tak pernah ajar kau menipu. Seumur hidup aku tak pernah ajar kau menipu. Biar kita miskin, jangan menipu! Jangan mencuri! Faham? Sini! Cikgu. Ya, cikgu. Tanda, cikgu. Keputusan peperiksaan pertengahan tahun kelas 9 meningkat. Alhamdulillah. Mihat paling melonjak. Daripada D berderet, sekarang dah ada C. Sebenarnya Mihat tu boleh, cikgu. Tinggal mungkin ada masalah keluarga. Lepas tu keadaan sekeliling kan. Yang pengaruh tu membuatkan dia sampai tak boleh belajar. Itu je. Kira berkesan jugalah taktik ajar dia mancing tu. Lepas tu umpan dia dengan harum bakar kat rumah cikgu.
Oh ya, cikgu. Saya nak tanya, apa perasaan cikgu setelah 6 bulan ajar kat tempat gym bertenang? Maksudnya, macam ni lah cikgu. Saya terus terang cikgu. Ini kali pertama dan sekolah pertama yang saya rasa saya betul-betul mengajar cikgu. Saya nampak. Cikgu teruskan. Ha?